Hai sis. Sorry, hari ni saya bukan datang nak beli kasut, tapi saya nak tanya awak lah. Saya nak tanya soalan kongsi rezeki. Kalau awak jawab betul, saya bagi awak rezeki sikit. Boleh tak? Boleh ya? Masa bulan Ramadan ni, dia ada satu pasar special sikit. Dia buka waktu petang. Kat situ dah jual air katira lah, roti john lah, mutabak lah. Pasar apa tu kita panggil? Pasar Bazar Ramadan. Betul. Nah, dia orang kita awak. Malam sebelum raya, biasa dekat masjid akan riuh sikit kan? Ada apa kat situ? Oh ni apa tu? Ya apa? Takbir hari raya. Betul. Soalan yang ketiga, dia new soalan yang paling susah. Tapi kalau awak jawab betul ni, kita bagi nilai RM50. Jadi boleh belanja kat bazar ni. Tapi kalau jawab salah, saya kena tarik balik semua. So awak nak continue ke awak nak stop? Nak stop. Tak stop? Betul ni? Confirm? Takut. Takut? Betul ni? Tapi sebelum tu saya ada satu soalan bonus. Nak tanya dulu. Awak ada colour rambut? Ada juga. Ada colour rambut lah. Okey, saya dah tahu dah ni produk untuk awak. Saya hadiahkan untuk awak. Okey? So ni adalah hair mask. Okey, hair mask ni sesuai untuk orang yang berwarna rambut sebab rambut kalau warna memang kering sikit lah kan. So ni awak pakai seminggu sekali. Hai sis. Sis. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Saya nak tanya dululah ya. Boleh tak saya nak buat macam tanya soalan, kalau akan jawab betul saya bagi hadiah sikit, bagi duit lah. Tapi saya nak shoot video sikit lah, boleh ke? Biasa bulan puasa, air apa yang selalunya famous lah? Bulan puasa yang semua orang nak minum. Bulan puasa je ada. Kira lah. Kalau akak kata kira. Kata kira betul. Kalau sekiranya orang tu, kalau bulan puasa, dia tak mampu untuk berpuasa lah. Contoh uzur ke, sakit ke, kan? Lepas tu dia tak mampu nak ganti balik puasa tu, ada tak cara lain dia boleh ganti balik? Bayar fidyah. Bayar fidyah, betul lah Kak. Nyatakan 5 syarat sah puasa. Tak uzur, tak waras. Kalau yang sah tu maksudnya dia kena waras lah. Tadi akak cakap tu lah. Okey, waras. Tak tahulah. Okey lah. Betul ni Give up Alamak. Aku lagi soalan lah. Saya nak tanya soalan bonus. Okay, sekarang ni akak ada masalah yang berkaitan dengan rambut tak? Yang membelenggu akak? Ada tak? Ni saya nak bagi akak serum. Ni serum produk rambut. Okey, so kiranya mungkin tak dapat nak bantu akak pulihkan sepenuhnya. Tapi kalau misal kata rambut akak dah start tumbuh kan, nak jaga dia, akak boleh guna serum. Kongsi rezeki, boleh ke? Boleh Okey, selalunya dia buka puasa tu waktu bila? Azan maghrib. Okey, jawapan dia betul. Malam sebelum raya, selalunya dekat masjid. Dia akan meriah kan, ada bising-bising sikit. Dia orang buat apa masa tu? Takbir. Okey. Takbir raya. Okey, betul. Berpuasa, okey, adalah termaktub dalam rukun Islam. Yang keberapa? Ketiga. Betul. Okey, tanya awak soalan bonus. Soalan bonus Okey, so nervous ke? Okey, sekarang ni awak ada apa-apa tak masalah yang berkaitan dengan rambut? Kelimumur lah. Kelimumur lah. Okey, so kelimumur sejak bila? Dia ada musim-musim lah. Kadang-kadang kalau musim panas tu kerap. Dia akan lagi kerap lah. Okey, dia akan lagi kerap. Okey. Hari ni saya tak ada bawa produk yang berkaitan dengan kelimumur tau. Tapi saya akan bagi awak ini hair serum. Serum ni dia bagus untuk melembutkan rambut, senang nak uruskan rambut. You nak rambut yang soft. Awak ada colour rambut tak? Ada. Lagi sesuai. Lagi sesuai. Okey, so serum ni awak boleh pakai dekat kawasan rambut yang berwarna. So dia senang nak manage. Hai awak. Okey, so hari ni kita nak buat macam tanya soalan lah. Jadi macam main game lah, tanya soalan pasal Ramadan. Kalau jawab betul, awak akan dapat sikit kongsi rezeki lah. Biasanya masa bulan Ramadan, dia ada satu pasar ni, dia special sikit. Dia petang-petang dia jual mutabak lah, roti john lah, macam-macam ada. Tu pasar tu kita panggil pasar apa? Bazar Ramadan. Okey, betul. Kalau orang tu dia sakit ataupun dia uzur, okey, dia tak boleh berpuasa. Jadi apa yang dia perlu buat nanti? Ganti puasa. Ganti puasa kita panggil? Kodam. Okey, betul. Okey, nak tanya nyatakan syarat sah puasa. Niat. Okey, niat. Puasa seharian sehingga waktu maghrib, dari azan subuh sampai azan maghrib. Okey, betul. Yang waras lah. Waras. Okey. Tak. Tak tahu lah sis. Pak sambil balik. Minta maaf sangat. Okay, tapi saya ada satu soalan bonus lah saya nak tanya sis lah Okey. So, soalan bonus ni buat masa sekarang ni sis ada apa-apa masalah dengan rambut tak? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada lah. So rambut memang okey. Ada pernah colour ke? Tak pernah. Tak pernah colour lah. Okey. So sis apa ni orang kata duduk kat Malaysia ni cuaca panas kan? Betul. Cuaca panas. Lepas tu kita akan jadi cepat berpeluh. Betul? Okey. Jadi saya nak bagi sis ni, ni hair mist. Okey. So hair mist ni dalam ni ada perfume. Jadi kita akan sentiasa rasa fresh, rasa segar walaupun kita berpeluh. Okey, so yang ni sis boleh spray dekat kawasan tudung boleh ataupun dekat dalam rambut sebelum nak keluar rumah tu kan. Kat rambut tu spray sekali pun okey.